Part 3. Detik-detik pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Pada 28 Jun 1914, masa tu Archduke Franz Ferdinand datang ke Sarajevo, ibu negeri Bosnia. Archduke datang ke Sarajevo untuk lawatan rasmi. Tiba-tiba dari tepi jalan, seorang ahli kumpulan Black Hand baling alat letupan, iaitu bom, ke arah kereta Archduke. Tapi bom tu lantun dari bumbung kereta jatuh ke belakang dan meletup kena dekat pegawai Austria. Archduke dan isteri selamat, tapi pegawai Austria dalam kereta belakang cedera. Lepas tu Archduke ni terus ubah rancangan. Dia nak singgah hospital, nak melawat pegawai yang cedera tadi. Tapi pemandu dia salah jalan. Kereta tu berhenti depan sebuah kedai. Dan kebetulan dekat situ ada seorang lagi ahli Black Hand, Gavrilo Princip. Dia nampak Archduke ni depan mata tanpa bergawal rapat. Jadi Gavrilo Princip ni pun lepaskan 2 das tembakan dari jarak dekat. Archduke kena kat leher, Sophie kena kat perut. Dalam beberapa minit, dua-dua rebah dalam kereta. Dan tanpa mereka sedar, detik itulah yang menjadi pencetus Perang Dunia Pertama. Dan dalam part 4 nanti, apakah tindakan balas Austria terhadap Serbia? Dan macam mana ia mula tarik kuasa-kuasa besar dunia?